Sebab tu mereka ini kalau kita reti molek faham tu, dia tak boleh jalan, tak ada jalan. Nampak tu tak? Tak ada jalan mereka. Ni sebab tu orang murih kan hamba. Sebab kita bawa datang mari ni benda hak salafus salih bawa. Tak serupa dengan mereka, nak kata serupa tak boleh serupa dah. Cerak dah. Antara pakai yang putih, hak tu pakai yang pakai hitam. Serupa, tak sama. Dia kata serupa tak boleh. Faham dah ayat ni? Tepat nak satu, lain. Tepat hak tak boleh nak satu, tak boleh nak satu. Al-haq wal batil tak boleh nak satu. Munazarah apa kali, muzakarah apa kali. Dia mau tengok tak kata akidah salah ni, akidah hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tengok akidah sesat situ. Kita tengok itu kumpulan mereka. Kita nak jaga bombing kita ni daripada akidah yang sesat. Akidah mana? Akidah Al-Kitab was Sunnah, hak tu hak sesat. Akidah hak mana hak tak sesat? Al-Huda was-Sabilir Rasyad, aqidatul kalam wal Yunan. Tu hak tak sesat. Sebab tu buat kita ni kumpulan ni kena ngaji molek dah. Ngaji pun wi pandai, wi berani. Berani nak hurai. Mereka ni reti tak reti pun nak hurai. Ni tu baik sorry dua ayat kata semaya 8 ni tak ada dalam Islam. Semaya 8 rakaat ni tak ada dalam Islam. Qiyam Ramadan tak ada. Sekali dengan witir sebelah tak ada. Dia baca hadis ke dia baca kalam mana? Dia baca hadis Nabi ke dia baca gapo? Memang mereka ni tak baca hadis Nabi. Benda ni tak royak dengan ilmu dalam ilmu kalamil Yunan, tak ada. Duk dalam hadis Sayyidil Anam. Duk di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu kita kena reti. Hak sebelah tu terang. Terang. Zaman Nabi banyak tu. Zaman Abu Bakar banyak tu. Zaman awal Umar Ibn Khattab merintah banyak tu. Balik belakang ni orang sakit lutut tak gerak. Barulah banyakkan rakaat tapi Quran sama tulah. Apa? Quran sama tulah. Kita nak menetap juga nak usupa dia. Nak ambil di alam nasyrah akhir di qul a'udzu birabbin nas. Nak tu. Tak saya dengar Quran besar. Patut dia syarah dah. Ada seorang duduk di apa nama kod Malaysia. Tak ada 20 belakang. Tengok kecek. Kecek biar kecek dengan dalil. Bukan kecek dengan perasa. Subhanallah. Mereka ini kalaulah kita tak kecek, hak tu. Kita ayat dah nak semaya banyak rakaat tapi Quran sepatullah. Tafadhal gi. Kita nak kecikkan rakaat tapi nak panjangkan baca apa nama ni qiraat. Kita buat. Ni dak dah hipik. Subhanallah. Heran tu. Dak dah ni bombing Allah Azza wa Jal, bukan bombing siapa-siapa. Boleh kita nak kecek dengan cara nyata.